influencer sanggup suruh isteri lakukan pembedahan beret. Kisah ini mengingatkan aku berkenaan hantu Purdah yang pernah viral dulu masa zaman Nokia 3310. Bermula dengan seorang pelajar perempuan di sebuah IPT. Dikatakan dia selalu dipinggirkan sebab rupa parasnya yang tidak berapa cantik. Selalu terdesak nak jadi cantik, dia pergi jumpa seorang bomoh dan membuat perjanjian dengan bomoh tersebut. Untuk dapatkan rupa paras yang cantik, bomoh tu memberikan satu syarat: jangan tengok cermin selama 44 hari. Tetapi disebabkan dia tak tahan nak tengok hasil kecantikannya, dia pandang cermin dan saat itu wajahnya bertukar menjadi sangat seram. Disebabkan itu, dia menutup wajahnya dengan purdah dan menjadi pemburu darah 44 orang anak dara untuk memulihkan semula wajahnya yang telah rosak. Hantu Purdah itu tadi tak pandai bagi salam betul-betul. Lidahnya hanya boleh sebut kum, kum, kum. Bila kau jawab, maksudnya dia sudah berada sangat dekat. Sampai hari ini, kisah ini masih lagi misteri.